Meksa ni duduk sorang-sorang pula. Kenapa kau ni? Putus cinta ke apa? Taklah, aku taklah putus cinta. Habis tu? Aku sedih lah. Sebab apa? Sebab ramai yang cakap Easy pembalas lipas ni tak berkesan. Sebab diorang pakai dalam kereta diorang, tapi kereta diorang tak ada keluar lipas. Ya Allah, Abang, kalau Abang dah guna Easy pembalas lipas dalam kereta, tapi tak keluar lipas, mana kereta Abang bersih lah. Abang jangan risau. Abang tengok ni. Kereta Merc ni. Body clean, body mahal, nampak harga ratus-ratus ribu. Tapi korang tengok. Belum apa-apa lagi dah ada lipas yang kiok. Nampak tak? Belum apa-apa lagi dah nampak ada lipas yang menjengar. Nampak tu? Nampak tak? Ini bermakna kereta korang yang korang tengok luaran dia tu bersih. Tak semestinya kereta korang tu bersih dalaman dia. So, yang mana nak beraya tanpa lipas, kereta bersih, masa raya korang boleh guna Easy pembalas lipas dalam kereta. Jangan risau. Cara guna dia sangat mudah, sangat praktis. Cara guna dia hanya perlu start enjin kereta, hidupkan aircon, buka full volume lower, ambil saja tip Easy, goncang sikit, tekan button dan biarkan sampai 10 hingga 15 minit dalam kereta. Yang mana nak pakai Easy pembalas lipas dalam kereta, korang boleh tekan dekat beg kuning. Meksa dah letak link kat bawah. Harga raya, harga promosi raya, harga meletup raya, tengok dekat beg kuning. Harga tengah ada dekat beg kuning tu, pergi tengok dekat beg kuning. Jangan ambil satu tau. Ambil dua, ambil tiga, lebih jimat, lebih baik. Tekan dekat beg kuning sekarang. Jangan cakap macam-macam jangan cakap tak berkesan tau. Itu makna kereta korang bersih, korang pandai jaga kereta korang. Tapi yang nak kereta wangi, kereta bersih, guna je pembalas lipas dalam kereta. Okay? Tekan dekat beg kuning.